Okey, baik. Assalamualaikum. Kali ni tim Kembaran Rawang akan berkempen sekali lagi di Hulu Rening sambil mengikuti kursus pengendalian dan peralatan oleh 4x4 RFC. Okey, sekarang kita orang dah sampai dekat masjid nak masuk ke Batang Kali ni. So, berhenti dulu midpoint yang pertama dan ada benda yang tak berapa nak gemar kereta Abang Gigi. Dryshaf tercabut. Dryshaf tercabut. Apa ni? Lower arm tercabut. Allah Akbar. Kita tengok kereta Abang Gigi tu. Nampak? Dia punya lower arm tercabut. Masih tinggal tu, tak tahu macam mana kita Abang Gigi ni. So yang lain dah sampai sini. Tunggu nak masuk ke jumpa bertemu lagi dengan geng yang dekat di dalam di Masjid Hulu Rening. Ni luar. Okey, untuk camping kali ini dengan khusus pengendalian 4x4 dihadiri dan disertai 16 buah jentera termasuk tim Kembaran Rawang dan juga ada beberapa lagi kenderaan 4x4 yang join sekali. Sekarang dah sampai di Masjid Kampung Hulu Rening. So kita orang akan berkumpul midpoint yang kedua. Tadi midpoint secara tiba-tiba sebab dia nak bungkus makanan. So hari ni kita kumpul dekat sini. Sekali lagi kita tunggu member-member. Abang-abang kat Linda ada. Mantap lah.
Fikir nak turun, ikut jalan ni. Tak ada orang rekod. Tak ada. Sendirilah rekod. Alhamdulillah, lebih kurang dalam 10 pagi kita orang sampai di campsite Pak Rambai. Ni kita orang tengah relax dulu sambil tengok tu orang ni dia pasang toyo dekat dia punya kembara. Rantai dekat tayar Tiga tak kita tengok dulu, try je dah. Sebelah rantai untuk menyelamatkan diri daripada sangkut kat bukit. Baru sebelah, lagi sebelah lagi. Orang tengah pasang. Belakang je tak dah, depan tak ya? Tak, tak ada depan, tak ada. Belakang tu dah okey dah. Baca dah. Hijau ni siap letak kemah. Nampak tadi dia punya kemah dah start tetap. Ini abang Kak Linda pun dah start setak kemah. Nampak open je buka ni. Dah hal lah. Okay, sekarang ni tengah jalan untuk kenal trek khusus pengendalian 4x4. Okay, orang tengah tengok trek dulu. Saya pun first time nak tengok hari ni macam mana trek dia. Okay, dah tukar kasut. Pakai ni kasut komen ni. Nak pergi tengok dia orang ikut trek hardcore dekat atas tu. Jom kita ikut dia orang. Lalu sini dulu. Mana-mana kereta pun nak keluar pun kena lalu sini ni. Oleh Abang Aju tadi memang tak lepas lah dekat depan tu tadi. Okay, yang ni tengok Abang Alif lepas ke tak lepas? Wah, angkut. Ui. Bapak baca mungkin. Tiga dua cuba tadi.
juga. Tak mau juga. Tak lepas juga. Angin. Okey, percubaan untuk panjat bukit tu memang tak lepas lah. Abang Aju dengan balik pun tak lepas lah. So ini diorang pergi ke trek yang kedua. Trek ni trek selot. Tengok macam mana diorang redah selot dalam tu. Oh gali. Mana nak pergi diorang tu? Kau nak pergi mana? Daripada pokok sini tadi pindah winch ke sini pula tali. Sebab tak lepas dah tu. Nampak dah terbenam dah tu. Orang racun saya suruh masuk. Dengan jalan macam ni saya patah balik. Orang sebab tak balik tak nak lagi ya. Saja ya, pompang. Tengok macam ni. Ini dah tahu kereta ke lelabi. Apa jadi dah tahu lah. Okey, dah siap Abang Aju dengan balik tadi test kereta dekat trek. Ini ada orang racun saya dengan Tok Ram suruh masuk trek yang lat-lat katanya. Lat-lat je. Tengok apa jadi. Across the sand. Across the sand. Dark clouds loom. Steel clashes, twilight echoes boom. Kita ke belakang sikit lah tu orang ni. Sons of war Dekat sangat ni. flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charging to freely fear apart. Lawan. Glory fight till dawn.
when stars rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face coming wide. Our destiny stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath for Sudahnya memang kena tarik lah. Bukannya kereta hardcore ni bang. Ini kereta camping. Tengok rupa kereta pun tahu. battle rages, we'll never yield. Bolehlah buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa track tu tadi. Sikit je pun dah sangkut dah. Chaos world, we carve our Tengok Abang Khairul pun nak juga test. Sekali pam sangkut tempat yang saya sangkut juga. fears through silent night. Ya. Grip weapons tight. Face coming fight. Our destiny stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. Ini Abang Fazli mana tahan. Tengok diorang duk ngecas dalam seluk. Sekali dia start Pajero dia. Dia cas juga. Tapi tempat yang tempat Abang Ajo dengan Abang Alex test tu tadi. Ngecas. Di sini ngecas. Di mana-mana ngecasnya. Semua duk pakai ngecas ni. Okey, baik, pada petang tu Abang Fazli yang pakai baju biru ni memberikan kita orang sedikit penerangan dan juga sedikit teori mengenai alatan dan peralatan yang perlu ada semasa di dalam hutan ataupun semasa kita berkemping 4x4 ni. Inilah alatan-alatan yang perlu ada. Memang boleh buat dumbbell. Pegang. Jadi yang besar. Kereta terjatuh tahu tak? Dalam produksi corner. Agak nak win dia. Silakan kita dia tarik sekali main mudah kita je. Terbalik kereta dengan jet dengan kita sekali kena. Okey, petang tu juga Abang Fazli tunjukkan cara menggunakan high lift jack. Nak jack biasa tak lepas. So gunalah high lift jack ni. Inilah Abang Fazli tunjuk cara dan kita orang juga kena buat sekali benda ni. Dia tak turun lagi. Kalau ada beban dia akan terus lepas. Tapi bila ada beban, kalau turun derek, bahaya. Boleh bang ingat bang. Saya tadi nak turun. Okey, betul nak turun ni, tekan dulu dia. Tekan. Kaki kali. Kita bilang dari Lambat ke tak lambat? Baik. Faham. Sampai saya Umur 62 ni. Umur 62 ni. Kejap dia angkat tu saya. tak boleh apa. Belum. Okey, kena jam lagi. Okey dah, pegang dua tangan. Itu lepas. Ini hari-hari musang tinggal takkan nak angkat siap bro Bi. Tengah angkat kaki dah. Boleh. Tapi tengok keadaan.
Bukan biasa-biasa Kak Linda. Tengok dia pun sendiri nak try high lift jet ni macam mana perginya. Ni hari-hari pegang sendu. Macam Dia letak macam tu. Ni kunci. Okey, untuk Part 1 sampai sini dulu video dia. Nanti kita akan sambung Part 2. Jangan ketinggalan Jom kita tengok nanti.